Tahun 2026 adalah tahun yang sangat penting bagi Kementerian Pertahanan Malaysia. Ucapan Menteri Pertahanan Datuk Seri Mohammad Khalid Nordin dalam Majlis Amanat Tahun Baru MINDEF 2026 disampaikan dengan pendekatan yang halus tetapi tegas. Kerana cabaran kali ini bukan setakat isu keselamatan global yang semakin kompleks, tetapi cabaran untuk memastikan sistem pertahanan negara kekal stabil, berfungsi dan diyakini rakyat. Dalam amanat ini, fokus utama yang diketegakkan adalah jelas. Bukan sekadar soal aset atau perolehan, tetapi lebih kepada soal integriti, tadbir urus dan disiplin yang menjadi asas kepada kekuatan sebenar pertahanan negara. Antara perkara yang menjadi perhatian utama Menteri Pertahanan adalah soal kepercayaan rakyat terhadap institusi pertahanan, bahawa tanpa kepercayaan, sekuat mana pun perancangan dan kelengkapan, ia tidak akan berfungsi secara menyeluruh. Sebab itulah amanat ini turut menekankan keperluan memanteras rasuah dan salah guna kuasa, memperkemas semula proses perolehan serta menutup ruang ketirisan dalam sistem. Ini bukan sekadar reaksi jangka pendek, tetapi sebagai usaha pembaikan yang berterusan. Isu disiplin dan budaya kerja juga adalah antara yang menjadi kebimbangan utama. Integriti dalam sebuah institusi tidak boleh sekadar disebut, tetapi mesti diterjemahkan dalam tingkah laku, etika kerja dan pematuhan peraturan oleh semua pegawai, tidak terkecuali di peringkat atasan. Untuk memastikan pembaikan ini benar-benar berfungsi, dalam amanat ini juga menyentuh usaha pendigitalan, penggunaan teknologi dan kecerdasan buatan serta pengukuhan mekanisme dalaman bagi meningkatkan ketelusan dan accountability. Dalam masa yang sama, Menteri Pertahanan menggariskan beberapa fokus utama Kementerian Pertahanan bagi tahun 2026, iaitu yang pertama, kesinambungan peranan Malaysia di peringkat serantau semasa kepengurusian ASEAN tahun lepas. Yang kedua, pengurusan ancaman keselamatan di Laut Cina Selatan. Yang ketiga, pembangunan industri pertahanan negara berlandaskan dasar industri pertahanan negara DIPN yang akan diperkenalkan tidak lama lagi. Yang keempat, pemodenan dan memperkasa kesiagaan aset pertahanan negara selaras dengan aspirasi angkatan masa hadapan. Yang kelima, pengukuhan pertahanan menyeluruh dengan mengarus-perdanakan pendekatan whole of government and whole of society WOGOS. Yang keenam, kesejahteraan warga pertahanan serta pemerkasaan veteran ATM. Dan yang terakhir sekali, memperkenalkan Pelan Strategik Kementerian bagi tahun 2026 hingga tahun 2030, iaitu Pelan Strategik Pertahanan Negara PSPN yang dibangunkan dengan pendekatan yang lebih futuristik, responsif dan berteraskan hasil. Namun merentasi semua fokus ini, penekanan paling penting dari perspektif Menteri Pertahanan bahawa kekuatan pertahanan negara perlu dibina di atas sistem yang kemas, berintegriti dan boleh dipercayai. Dan inilah nada yang cuba dibawa dalam Amanat Tahun Baru 2026. Satu pendekatan yang tenang, tersusun dan berorientasikan kestabilan bagi memastikan institusi pertahanan negara terus kukuh dan diyakini rakyat.